Assalamualaikum semua, kembali lagi di Rumah HQ. So, hari ni saya nak bercerita sikit tentang side progress kita yang berada di Shah Alam. So, macam mana korang boleh nampak, ceiling pun dah settle, simen lantai pun untuk bahagian carport pun dah settle. Alhamdulillah. Macam mana korang boleh nampak. So, kita boleh pergi ke bahagian dalam pula. So, untuk bahagian dalam, kita dah pun siap naik bata untuk bilik yang kita pecahkan dinding sebelum ni. Kita dah naikkan bata, cuma belum plaster lagi. Ada lagi beberapa bahagian lagi yang kita belum settlekan, macam dinding yang belah ruang tamu. Macam dinding yang belah ruang tamu kita belum naikkan bata lagi. So insyaAllah korang boleh stay tune untuk progress yang berada di Side Shah Alam. Assalamualaikum.